Kawal kolesterol darah dengan Nistex. Berkesan dan selamat. Hiperkolesterolemia ialah satu keadaan perubatan di mana terdapat terlalu banyak kolesterol dalam darah, terutamanya lipoprotein berketumpatan rendah, LDL, atau kolesterol jahat. Apa itu kolesterol? Kolesterol ialah bahan berlilin seperti lemak yang diperlukan oleh tubuh untuk membina sel, terutamanya sel saraf, dan menghasilkan hormon. Namun, terlalu banyak kolesterol, khususnya LDL, boleh memudaratkan kesihatan. Apa berlaku dalam hiperkolesterolemia? Tahap kolesterol LDL anda terlalu tinggi. Ini menyebabkan lemak terkumpul dalam arteri anda, keadaan yang dikenali sebagai aterosklerosis. Lama-kelamaan, pengumpulan ini menyempitkan saluran darah, sekaligus meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, penyakit arteri periferi. Bagaimana ia dirawat? Perubahan gaya hidup, makan makanan yang baik untuk jantung, rendah lemak tepu, bersenam secara berkala, kekalkan berat badan yang sihat. Ubat-ubatan, statin, paling biasa digunakan. Ubat lain untuk menurunkan kolesterol jika perlu. Kolesterol tinggi dan risiko kesihatan. Kolesterol tinggi sering dikaitkan dengan masalah kesihatan serius seperti penyakit jantung, diabetes, dan obesiti. Rawatan paling lazim, rawatan paling biasa untuk kolesterol tinggi ialah sejenis ubat yang dipanggil statin. Ubat ini membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Isu keselamatan statin. Namun, kebelakangan ini terdapat banyak perdebatan tentang keselamatan statin. Sesetengah individu melaporkan kesan sampingan seperti sakit otot, keletihan, masalah ingatan. Kesan ini boleh menjadi begitu teruk sehingga ada yang berhenti mengambil ubat sepenuhnya. Bagaimana statin berfungsi? Statin ialah ubat yang membantu menurunkan jumlah kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Ia berfungsi terutamanya dengan menyekat enzim dalam hati yang digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan kolesterol. Ini menyebabkan hati menarik lebih banyak kolesterol dari darah, sekaligus menurunkan paras kolesterol keseluruhan. Statin juga boleh meningkatkan sedikit kolesterol baik, HDL, menurunkan trigliserid, sejenis lemak lain dalam darah, mengurangkan risiko serangan jantung dan stroke dengan memastikan saluran darah kekal bersih. Bagaimana kolesterol dihasilkan? Tubuh anda menghasilkan sebahagian besar kolesterol yang diperlukan di dalam hati. Walaupun anda tidak mengambil kolesterol daripada makanan, tubuh anda masih boleh menghasilkannya sendiri. Anda juga mendapat sebahagian kolesterol daripada makanan yang dimakan, terutamanya produk haiwan seperti daging, telur, produk tenusu. Fungsi kolesterol dalam tubuh. Kolesterol bukanlah sesuatu yang sepenuhnya buruk. Tubuh anda sebenarnya memerlukan kolesterol untuk beberapa fungsi penting, membina sel. Kolesterol membantu membentuk dinding sel dalam tubuh anda, menghasilkan vitamin D. Tubuh menggunakan kolesterol untuk menghasilkan vitamin D apabila anda terdedah kepada cahaya matahari, menghasilkan hormon. Kolesterol membantu dalam penghasilan hormon seperti estrogen dan testosteron, mencerna makanan. Kolesterol digunakan untuk menghasilkan hempedu, cecair hempedu, yang membantu memecahkan lemak dalam makanan. Mengapa kolesterol tinggi menjadi masalah? Terlalu banyak kolesterol, terutamanya jenis jahat, LDL, boleh terkumpul dalam saluran darah anda. Lama-kelamaan, ini boleh menyekat aliran darah dan membawa kepada serangan jantung, stroke. Nistex, menurunkan kolesterol secara semula jadi tanpa kesan sampingan. Nistex mengandungi Nigella sativa, herba yang kaya dengan thymoquinone serta beberapa sebatian perubatan yang berkuasa. Fungsi utama thymoquinone, mengeluarkan toksin dari hati, detoksifikasi, meningkatkan penghasilan glutathione, sejenis antioksidan penting. Membantu memulihkan fungsi hati secara semula jadi. Dengan menyokong kesihatan hati, Nistex membantu mengawal paras kolesterol dalam darah secara berkesan dan tanpa kesan sampingan seperti yang sering dikaitkan dengan ubat statin. Fungsi hati dan peranan thymoquinone dalam Nistex. Kecekapan fungsi hati memainkan peranan penting dalam metabolisme lemak, termasuk kolesterol dan gula dalam darah. Kerana hati bertanggungjawab mengawal komponen-komponen penting ini, thymoquinone dalam habatus sauda, mengurangkan radang hati. Mencegah penyakit hati berlemak, fatty liver, meningkatkan penghasilan glutathione, antioksidan utama yang membantu detoksifikasi hati, menyokong pemulihan dan fungsi optimum hati. Dengan menyokong kesihatan hati, Nistex membantu menurunkan kolesterol secara semula jadi dan menyeluruh.
tanpa kesan sampingan seperti yang sering dikaitkan dengan ubat sintetik. Nistex, sokongan menyeluruh untuk kesihatan hati, kolesterol, dan sistem imun. Dengan metabolisme lipid yang cekap, paras kolesterol dalam darah dapat dikawal secara semula jadi oleh sistem tubuh. Mengambil Nistex setiap hari dalam bentuk tablet kunyah membantu menjadikan hati lebih sihat dan berfungsi dengan lebih efisien, jauh lebih baik daripada statin yang sering ditolak oleh pesakit kerana kesan sampingannya. Kelebihan utama Nistex, mengawal paras kolesterol dan gula darah secara semula jadi. Meningkatkan sistem imun tubuh, tiada kesan sampingan yang diketahui, menjadikannya sangat selamat untuk penggunaan jangka panjang. Kehadiran buah monk fruit, kaya dengan antioksidan yang sangat tinggi, bertindak sebagai profilaksis terhadap tekanan oksidatif, menyokong proses neuroregenerasi dalam tubuh. Dos pengambilan Nistex. Nistex adalah dalam bentuk tablet kunyah. Cara pengambilan, letakkan di dalam mulut dan biarkan larut perlahan-lahan untuk tujuan pencegahan kesihatan umum. 2 tablet sehari untuk pesakit dengan masalah kesihatan, 2 tablet pada waktu pagi, 2 tablet pada waktu malam. Untuk kanak-kanak, umur 2 hingga 12 tahun, 1 hingga 2 tablet sehari, sesuai untuk warga emas, wanita hamil, ibu menyusu. Nistex, ia melengkapkan segalanya, antioksidan, meningkatkan fungsi imun, detoksifikasi hati, perlindungan hati, hepatoprotektif, mengimbangi paras gula dalam darah. Kawal kolesterol darah dengan Nistex. Berkesan dan selamat.